dan harga bermula daripada, kalau dekat China ini dipanggil BYD Kin LEV, tapi kat Malaysia dia dipanggil Sail 6 EV, dan ini adalah model right hand drive pertama di dalam dunia. Jom aku jawab semua soalan korang. Ini rupa bahagian depan, ini rupa bahagian tepi, dan ini rupa bahagian belakang. Apa pendapat korang? Fast charging 30 ke 80% mengambil masa 23 minit saja. Saiz kargo belakang 460 liter, dan apa lagi best, pembukaan dia sangat rendah, korang boleh slide je masuk. Saiz front kat depan ni adalah 65 liter. Apa maksud 65 liter tu? Ni. Nak senang faham? Boleh masuk satu bag luggage. 215 horsepower dan 330 Nm of torque daripada single motor elektrik yang dipacu rear wheel drive. Ini rupa bahagian dalam. Itu dia steering dengan cluster meter digital. Dekat sini ada infotainment tapi tak boleh rotate. Sebab apa? Sebab tak ada feature tu untuk model Sail 6 EV ni. Wireless charger di bawah tu, cup holder di situ, dan design seat ala-ala sporty gitu. Apa pendapat korang? Inilah dia rupa seat belakang. Apa yang korang perlu tahu, model ni adalah model paling besar dalam segmen C. BYD 6 Sail ni ada dua variant dan harga bermula daripada RM100,000. Menarik tak?